Yang ini sebenarnya saya berjumpa dengan orang yang sangat interesting. Antara orang yang interesting dalam hidup saya lah. Nama dia Tuan Hanafi lah. Tuan Hanafi is the owner of this place. So dia ni bekas wartawan yang sedang mengusahakan kolam ternakan tilapia dan juga kelah. So kelah ni ialah satu jenis ikan yang sangat susah untuk diternak, dan beliau telah pun berjaya menghasilkan pelbagai inovasi untuk memastikan kelah ni boleh dipasarkan dan juga dibela dalam sebuah kolam simen, dan kemudian tilapia. Dan banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang from the short 10 minutes interview dan conversation dengan dia tu, banyak ilmu yang saya dapatkan. Dan sebenarnya rasa dia ni seorang yang sangat genuine lah. Kita beranggapan macam kita balik kampung lah duduk kat sini, sebab suasana memang dalam kawasan yang luas. Kemudian ada pokok-pokok kelapa, ada kolam ikan pula tu, lepas tu ada beberapa rumah. Sebenarnya sebab Tuan Hanafi ni dia duduk dengan anak beranak dia. Dan Tuan Hanafi ni dia jenis orang yang tak lokek, yang tak kedekut nak cerita pasal berapa kos yang dia, modal capital dia, apa grant yang boleh dapatkan daripada kementerian untuk mulakan bisnes penternakan aquaculture ni kan. Sultan pun pernah datang ke tempat ni. So maksudnya dia seorang yang memang dah dapat banyak recognition daripada government agencies, daripada pemimpin, tapi still dia sambut kita orang tu dengan rasa sangat rendah diri. So macam rasa malu lah, kita ni siapa je kan, tapi dia boleh layan kita tu macam wow, macam family. So bila makan tadi pun dia makan sekali dengan kita, padahal kita tahu dia is making a lot of money with his businesses yang dah berapa 14 years in the industry. Dan sampai pemain industri dan juga universiti daripada negara jiran Indonesia pun datang sini nak belajar daripada dia untuk penternakan ni, industri penternakan. Jadi saya rasa macam wow, sebab tu saya rasa Tuan Hanafi ni orang yang sangat interesting, dan dia ada this mentality yang dia nak give back to society. Kerana beliau ni bukan hanya orang yang nak tunggu sahaja bantuan, tunggu sahaja grant, tunggu sahaja ni untuk jadi kaya ke apa, untuk hidup, tetapi dia orang yang inisiatifnya sangat tinggi. Jadi anak muda kena belajar daripada orang-orang yang experience, yang otai-otai ni. Nilai yang saya lihat pada Tuan Hanafi ni, yang utama ialah nilai untuk memberi semula kepada masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk wang ringgit, tetapi dalam bentuk khidmat kepada manusia lain, masyarakat, dan juga ilmu yang bertahun-tahun beliau kumpul, eksperimen dan kaji sendiri, dan menyebabkan beliau seorang pakar dalam bidang penternakan ikan, kelah terutamanya, tilapia dan juga udang. Dan bukan semua orang boleh ada sifat keterbukaan untuk menyumbang ni, sebab semua ni boleh monetize. Tapi Tuan Hanafi ni bukan orang yang memandang hanya pada sudut wang ringgit tu, tetapi charity ni dia sebenarnya menabung untuk akhirat. Macam duit kita bagi di dunia ni nampak macam berkurang dalam bank kita, tapi sebenarnya duit yang berkurang tu kita transfer QR ke akaun akhirat. Terima kasih banyak Tuan Hanafi. Sampai jumpa lagi, banyak kita belajar. Semoga silaturahim ini akan terus berkekalan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Terima kasih pilih tempat ni untuk apa ni. Saya rasa saya bersyukur sangat sebab pilih tempat ni. Semuanya ketentuan mula-mula tu tempat. kita fikir tak gimana. Tidak kat sini juga.
Dan macam saya cakap lah, kat sini terbuka dan saya terbuka untuk bekerjasama demi kebaikan. Bagi tahu je. Minta halal Okey. semua ilmu tu. Halal. Sama kita. Kita halal ikan semalam. Ikan. Okey. Hal semalam Dia makan hari banyak ni. ikan. Dan haiwan-haiwan kat sini pun suka dia. Cicak, Ya. katak. Katak masa dah masuk air. Semalam dia pergi ke sempadan.